Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang yang Saleh, susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pelajar-pelajar kena tanda saja, tulis bab yang ke-311. Bab yang ke-311, bab nahyi min akli thuman aw basalan aw kurrathan aw ghairah mimma lahu raihatun karihatun an dukhulil masjid qabla zawali raihatihi illa li darurah. Panjang nama bab dia. Bab yang ke-311, larangan makan bawang putih. Makan putih, dia bawa benda bau ni. Thum au basal, bawang merah, termasuklah bawang besar tu. Au kuras. Kuras ni daun hok bau juga tu. Au ghairiha, ataupun lain-lainnya. Kuras ni dipanggil kucai. Kucai dah. Tulis kucai situ. Dalam kitab ni terjemah petai. Tak ada dalam terjemah Nawawi petai. Tak ada kapu dia. Kalau dia kata dan lain-lain tu termasuk petai, boleh. Tapi terjemah petai gitu tak kena. Kuras dia panggil bawang kucai. Dan sebagainya yang berbau busuk. Berbau, tambah itu. Berbau busuk. Raihah karihah, berbau busuk sewaktu akan masuk ke masjid. Jadi bila kita nak pergi masjid, kalau bau benda ni jangan makan, melainkan kerana darurat, terpaksa nak pergi masjid juga, terlupa pergi makan tadi, apatah ada hal di masjid pula mustahak, itu bolehlah. Syarah kepada muqaddimah ini, kata penterjemah, Allah telah menjadikan tumbuhan di muka bumi ini sebagai makanan kepada manusia dan juga binatang. Ada tumbuhan yang dimakan buahnya, ada yang dimakan daun dan akar, dan ada pula yang dimakan ubinya. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berbagai-bagai jenis rasa, ada yang pahit, manis, lemak, wangi, busuk dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan adalah halal kecuali yang mendatangkan mudarat kepada manusia atau memberi kesan seperti bau dan sebagainya. Jadi bau itu kesan. Dalam hal ini Islam amat mengambil berat mengenai makanan tersebut supaya ia tidak memberi kesan negatif, kesan tidak baik kepada pemakannya seperti mabuk, bau busuk dan lain-lain. Jadi Imam Nawawi dia sebut au ghairiha, ataupun lain-lain. Lain-lain itu termasuklah apa saja busuk. Macam kalau tempat kita ni kak makan apa ni, petai tadilah, petai, jering, apa lagi yang seangkatan dengan dia tu. Termasuklah juga rokok. Rokok pun termasuk juga kerana dia bau busuk. Hadis yang pertama dalam bab ini, tanda nombor hadis dia 1701. Dari sudut nombor asal kitab, letak nombor depan nombor 1 tu, letak nombor dalam kurungan 1701. Nanti kamu nak baca beli kitab Arab esok, cari tak jumpa nombor berapa ni. Jadi eloknya nombor asal ni dikekalkan, barulah tak pening orang nak cari kan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi asy-syajarah yakni as-sum fala yaqrabanna masjidana, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan dari pokok ini, pokok ini itu tunjuk pada bawang putih, thum, makalah jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran dia, yang pertama, Islam melarang orang yang makan bahan-bahan yang berbau busuk
masuk ke masjid kerana baunya akan mengganggu orang lain. Itu punca dia. Yang kedua, masjid adalah tempat suci yang dikunjungi oleh orang yang bersih dan memakai bau-bauan. Kita nak pergi masjid ni kita pakai comel-comel. Kita mandi, pakai sabun, shampoo, pakai minyak wangi, minyak atar. Tiba-tiba mari orang mari hak busuk. Bercanggah dengan adab masjid. Hadis yang kedua, wa fi riwayatin li muslimin masajidana. Samalah terjemah dia, masjid-masjid kita ni. Hadis yang kedua 1702. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi asy-syajarah fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana, muttafaqun alaih. Artinya, sesiapa yang makan dari pokok ini, yakni bawang putih, maka ia janganlah menghampiri kami dan jangan solat bersama kami. Hadis ini sama juga diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, umat Islam dikendaki mencuci bau mulutnya disebabkan memakan makanan yang berbau, sama ada untuk solat atau untuk pergi kuliah dan sebagainya. Kita tak mau. Termasuklah di rumah kita sendiri. Kalau kita makan, orang sebelah kita, isteri yang duduk seperti tidur sebelah tu bau busuk, nanya ke dia tak? Jadi sama juga kalau isteri bau busuk, lagilah bahaya. Kerana itu kena pakai bersihkan mulut masing-masing. Yang kedua, umat Islam disuruh supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci. Hadis yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin man akala al-basala was-sum wal-kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata yata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Artinya, daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan bawang putih dan bawang merah wal kuras, daun kucai tadi, makanlah ia duduk berasingan daripada kami. Jangan duduk dekatnya kita, duduk jauh, dan menjauhkan diri dari masjid kami. Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat lain, riwayat Muslim, sesiapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun kucai tadi, dalam kurungan lah kita letak petai tu, tak ada kurungan. Dia bukan terjemahan dia tu, huraian dia. Maka janganlah mereka menghampiri masjid kami kerana malaikat benci perkara-perkara yang menyakiti anak Adam. Jadi dalam hadis yang kedua ni ada tambahan illah. Illah dianya bukan sakat manusia yang benci bau mulut busuk ni, malaikat pun tak suka. Malaikat pun tak suka. Jadi kalau kita kata siapa yang nak bersahabat dengan malaikat rahmat, maka jangan dia makan benda-benda yang bau busuk. Jadi di antara benda bau busuk yang kita selalu makan hari ni, rokok. Jadi orang isap rokok ni kita boleh istinbat daripada hadis-hadis ini, malaikat juga benci kepada orang ni kerana mulut dia bau busuk. Pengajaran hadis, orang yang memakan bahan-bahan yang berbau busuk dikendaki menjauhi orang ramai dan juga masjid. Yang kedua, malaikat tidak suka orang yang melakukan perkara yang tidak disukai oleh manusia. Jadi itu dia panggil hadisnya. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba yauma jumu'atin faqala fi khutbatihi thumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabithataini al-basal was-sum laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma minar rajul fil masjidi amara bihi fa ukhrija ila al-baqi' faman akalahuma falyumithuma tabkha, rawahu Muslim.
Maksudnya daripada Umar Ibn Khattab, bahawasanya beliau berkhutbah pada hari Jumaat. Jadi Sayyidina Umar beri arahan ini di mana? Dalam khutbah dia. Lalu beliau berkata dalam khutbahnya, kemudian kamu semua wahai manusia, kamu makan dua pokok yang aku tidak nampak, kedua-duanya melainkan sebagai benda yang busuk. Jangan makan benda ni, benda busuk. Iaitulah bawang merah dan bawang putih. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia mendapati bau kedua-duanya daripada seorang dalam masjid, nescaya ia menyuruh keluar ke baki. Jauh juga tu baki tu. Daripada masjid macam kita duduk sini sampai ke rumah hujung sekali tu. Itu baki. Jarak dia. Pergi ke baki. Maka sesiapa yang hendak makannya, matikanlah atau hilangkan baunya dengan cara dimasak. Jadi kalau bawangnya dah dimasak, bau dia tak kuat. Perlahan dia punya bau dia dah slow sikit. Jadi pengajaran hadis yang kita dapat di sini, umat Islam adalah sentiasa diingatkan supaya menjauhi perkara-perkara yang dilarang sekalipun ianya perkara kecil. Nampak simple ya, kan? Nampaknya simple. Yang kedua, teguran atau tunjuk ajar hendak disampaikan dengan sebaik-baiknya supaya orang yang ditegur tidak berasa kecil hati. Yang ketiga, bawang-bawang sebagainya boleh dihilangkan dengan cara memasaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci orang yang mulutnya berbau. Ini tamatlah kita bab 311 ini dalam bab siapa dia makan bawang putih atau bawang merah, jangan sekali-kali dia pergi ke masjid. Baik, apakah maksud ni? Adakah orang ni tak payah pergi masjid? Jadi kalau kita rasa aku tak nak pergi masjid hari ni, pakat makan bawang Kalau kita tanya kau nak pergi masjid tu, makan bawang. Jadi tak ada lagu ni. Ini dia panggil putar belik lagu ni. Maksud dia kalau kita nak pergi masjid, jangan makan. Itu maksud dia. Supaya tidak berbau. Kalau bau juga, kena hilangkan bau tu dengan cara-cara yang tersendiri. Pelajar-pelajar tulis di kitab tu kesimpulan bab ini. Tulis. Lepas pada hadis-hadis tadi, kita tulis kesimpulan daripada bab ini. Apa dia? Dalam hadis tadi Nabi sebut malaikat terasa suatu mudarat sebagaimana manusia terasa. Malaikat pun tak suka juga dengan benda-benda yang tak baik. Tapi ini bukan semua keadaan. Kalau kita nak kata bahasa kebau musuh kat malaikat tak suka, tak juga. Tak suka bauan yang mari daripada hasil makanan kita. Ini kerana berubahnya bau mulut orang yang berpuasa. Orang puasa tidak bau mulut juga dia. Sebab dia punya perut dia kosong, keluar dia punya uap. Adalah busuk pada golongan manusia, tetapi harum pada malaikat, bahkan lebih harum daripada kasturi, sebagaimana hadis la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil miski, lebih baik daripada kasturi. Maka perkara yang seterusnya, kesimpulan kitanya, larangan memakan sebarang perkara bau busuk bila hendak ke masjid dan solat berjamaah. Ikutlah bawang putih, bawang merah, peta, budu, ikan jeruk, pekasam dan sebagainya, tambah satu lagi rokok, maka itu jangan dibuat. Larangan ini adalah makruh. Larangan ini makruh, bukan sebab mereka haram, jika dia tidak mengganggu orang lain. Kalau setakat bau saja, makruh. Dan jika dia boleh mengganggu orang lain, kita duduk sedawa, oh orang sebelah wah nak mutah, maka itu boleh bawa kepada haram. Jadi makruh ni ada dia punya limit setakat mana? Setakat tidak mengganggu orang lain. Bahkan larangan ini lebih besar lagi kalau masjid itu masjid Nabi atau masjid haram Mekah. Berdasarkan kepada hadis, bukan saja dilarang dalam masjid tapi di kawasan masjid, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, fala yaqrabanna, jangan menghampiri masjid kita ni, hidup jauh. Maka kerana itu membawa rokok bila menuju ke masjid juga dilarang, kerana dibimbingi akan merokok di perkarangan masjid. Jadi kalau bawa kat dia marilah, dia mari.
Islam sangat mementingkan kebersihan penganutnya dan juga persekitaran masjid. Kerana itu eloknya ditukarkan pakaian yang agak berbau dengan kerana perlu bekerja dan sebagainya. Bila hendak solat berjamaah, bahkan seeloknya mandi dan memakai pakaian yang baru dan mengenakan bauan yang menyenangkan bila kita ke masjid. Yang ke-7, masjid adalah tempat yang mulia. Di samping ialah tempat perhimpunan orang ramai. Kerana itu kita dilarang daripada makan benda-benda yang berbau. Yang terakhir, Islam sangat mementingkan ikatan erat sama Islam. Kerana itu Islam melarang apa saja perkara yang boleh menimbulkan rasa tidak senang hati daripada orang itu. Memakan bawang bukannya haram, dia halal, cuma bau dia tu tak sesuai dengan tempat tadi. Kalau benda tu yang kata pula tak boleh makan adalah haram, tak ada orang kata haram, orang kata bau dia tu tidak baik. Baik, kita berpindah kepada bab lain pula. Bab yang seterusnya. Bab yang ke-312. Babu karahatil al-ihtiba yaumal jumu'ati wal imam yakhtub. Tengok dia punya terjemahan. Bab makruh duduk merangkul lutut. Lagu mana merangkul lutut? Duduk cakur gitu. Kita duduk, kita angkat lutut dua, patut tangan kita duduk peluk lutut. Orang Arab kalau tengok di Mekah lah, orang-orang Yaman mana ni, dia ada tali siap dah. Dia angkat lutut dia duduk cokoh gitu, dia ikat lutut dengan paha. Jadi tak terbalik dia. Sedap duduk, relax ya. Apa jadi? Tengok. Kenapa larangan ini? Tengok dalam terjemahan ni, dalam bab ini Imam Nawawi kata, bab makruh duduk ihtiba yaumal Jumaah, merangkul lutut pada hari Jumaat sedang imam berkhutbah. Untuk imam duduk khutbah, kita akak paut lutut duduk relax gitu. Tengok. Kenapa? Kerana ia boleh menyebabkan mengantuk. Jadi duduk relax sedap ni, mengantuk pakai lena ittaqullah, dia pun kerah lalu lah. Ya. Maka hilanglah pendengaran khutbah, tak dengar khutbah dah dianya, dan ditakuti terbatal wuduk. Bila kita duduk akak lutut gitu, punggung dia tidak duduk atas dia panggil papai punggung, tidak duduk atas lantai. Ada kemungkinan nak keluar angin. Tengah orang duduk ittaqullah, dia pok bunyi bawah tu. Jadi berat ya. Orang habis satu masjid tengok dia, dia ni akak paut, orang panggil, orang kata paut bika tangguk. Bahasa Kelantan kata paut bika tangguk. Yang betulnya ihtiba, mana rangkul lutut tu, kita duduk pegang lutut. Tengok huraian bab. Umat Islam diwajibkan menunaikan salat berjamaah sekali setiap seminggu, iaitulah pada hari Jumaat. Orang lelaki wajib kena pergi salat Jumaat. Antara tujuan Jumaat diwajibkan ialah untuk mengeratkan silaturahim dan ukhuwah, tulis yang betulnya ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Silaturahim tu untuk anak beranak, keluarga. Kita bukan syarat keluarga pergi jemaah ni, semua orang kampung. Maka yang lebih sesuai kita kata mengeratkan ukhuwah Islamiah. Tulis itu. Di kalangan umat Islam, serta mendengar nasihat mengenai ketakwaan kepada Allah melalui khutbah. Bagi mencapai tujuan tersebut, setiap umat Islam wajib menunaikan serta mendengar khutbah dengan penuh minat serta memahami dan mengamalkannya. Perbuatan sesetengah umat Islam ketika menunaikan solat Jumaat kadangkala boleh membawa kepada batal Jumaat atau pahalanya. Dia duduk buah, orang duduk khutbah, dia bercakap, maka batal pahala dia. Maka sia-sialah datang menunaikan salat dan hilanglah tujuan yang dikehendaki. Hadis bab 312 ini satu hadis je. Hadis 1705. 1705 An Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Muaz bin Anas al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ihtiba. Apa dia ihtiba? Duduk bertinggung dengan mengikat sesuatu dari pinggang ke lutut. Kalau ada tali, kalau tak ada tali, ataupun tangannya merangkul lutut
pada hari Jumaat sedang imam membaca khutbah. Imam duduk khutbah, kita duduk paut lutut sini. Tak boleh sebab apa? Sebab dia boleh membatalkan wuduk atau boleh melenakan kita. Jadi sama kuat dengan Tok Imam dah. Tok Imam ittaqullah, kita kerah belakang. Apa jadi tak dengar apa. Balik-balik orang kata Tok Imam nasihat apa tadi? Allahu a'lam. Allah a'lam kan. Jenera tidur. Satu hadis je bab ni. Jadi pengajaran hadisnya apa dia? Yang pertama sekali, umat Islam dikehendaki menumpukan penuh perhatian kepada khatib yang membaca khutbah supaya ia faham dan mengambil pengajaran dari khutbah tersebut. Tujuan kitanya nak faham. Yang kedua, duduk boleh menyebabkan tertidur dan sebagainya dilarang kerana ditakuti membatalkan wuduknya tanpa disedari. Jadi kalau pasal kerana itu waktu orang duduk khutbah jangan duduk menyandar dia mudah nak jalan-jalan. Duduk baik-baik. Ini dipanggil hadis yang menyebut tentang larangan ihtiba pada hari Jumaat. Apa yang dapat kita simpulkan di sini dalam bab ini, iaitulah yang pertama, kesimpulan dia yang pertama, tanda larangan ihtiba semasa khutbah kerana dibimbingan tertidur sehingga meluputkan mendengar khutbah dan tidak mengambil pengajaran daripadanya. Yang kedua, larangan ini juga kerana dibimbangi tertidur sehingga terbatalnya wuduk, sedangkan solat Jumaat itu ialah syarat sahnya wuduk, itu syarat sah salat. Yang ketiga, setiap muslim adalah berada dalam keadaan yang memungkinkan dia mendengar khutbah dengan baik semasa imam khatib berkhutbah supaya tercapai niat dia pergi solat Jumaat dan mendapat ganjaran daripadanya. Tujuan kita pergi sembahyang Jumaat tu, kenapa disyariatkan solat Jumaat 2 rakaat? Kerana digantikan dengan dua khutbah. Solat Jumaat diganti 2 khutbah supaya kita setiap minggu kita dengar ittaqullah, imam bagi nasihat kepada kita. Bab yang ke-313. Tulis bab 313. Tulis dengan tangan situ. Ada tak apa nampak tulisan tu? Babu nahi man dakhala alaihi ashru Zulhijjah wa arada an yudahhi. Babu nahi man dakhala alaihi ashru Zulhijjah wa arada an yudahhi an akhadha shay min sya'rihi aw azfarihi hatta yudahhi. Bab larangan orang yang hendak membuat korban. Siapa dia nak berkorban pada hari raya haji, dia niat dah nak korban, bayar duit dah kepada kawan-kawan dia, penganjur, ataupun memang dia ada lembu seekor nak korban atau kambing seekor, dia dah niat nak korban. Apa jadi? Apabila masuk 10 awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2, 3 sampai ke 10, dan ia mengambil sesuatu, larangan daripada ia mengambil sesuatu dari bulu, bukan dan tu, dari, larangan dari, ia mengambil sesuatu dari bulu atau kukunya sehingga ia selesai menyembelih korban. Bukan kuku binatang, kuku dia sendiri, buang kuku binatang tu. Banyak terjemahan ni salah ni. Pena Jakin kena semak balik kitab dia ni. Atau kuku dia tulis binatang, bukan kuku kita, kuku orang yang nak berkorban, potong binatang tu. Mengambil sesuatu dari bulu atau kukunya sehingga ia selesai menyembelih korban. Kuku binatang orang tak ambil dah, sudah korban orang ambil bakar dah, buat sup. Dalam amalan korban umat Islam dikehendaki menyembelih binatang korban seperti lembu atau kambing yang dilakukan dalam bulan Zulhijjah, iaitulah pada hari raya dan hari tasyrik 11, 12 dan 13 selepasnya, bertujuan mengingati kembali pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam. Binatang kurban dipilih dari binatang yang paling baik, sehat dan lengkap tubuh badan. Kemudian daging sembelihan itu disedekahkan kepada fakir miskin
perbuatan-perbuatan menyembelih binatang yang kurang sihat dengan alasan murah. Kita nak murah, pergi cari hak kurus, atau menyederakan binatang tersebut atau mengambil sesuatu daripadanya seperti bulu adalah dilarang dan korban dilakukan tidak sempurna. Jadi kalau korban juga dengan kambing dengan lembu yang tak sihat, maka tidak sempurna dia punya korban. Hadis dalam bab ini, tengok hadis 1706. 1706, satu hadis je. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu zibhun yazbahuhu fa idza ahalla hilal Dzulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhi rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memiliki binatang kurban yang hendak disembelihnya, sama ada kita milik atau kita dah bayar bahagian kita, maka apabila terbit anak bulan Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah, maka jangan sekali-kali mengambil bulunya. Jangan kita potong lagi rambut kita, misai kita, apa lagi tu, bulu-bulu lain lah, jangan dipotong, jangan dibuang. Dan kukunya, kuku pun tak boleh juga. Ada riwayat kata wa basyaratihi wa azfarihi, tak boleh ambil belaka walau sedikit pun, sehinggalah ia selesai menyembelihkan korban. Kita ingat tak ingat ni persanan ni, waktu nak korban ni, ingat ke tidak? Ingat? Alhamdulillah. Kalau tak ingat, rugi, mana kita dah langgar satu sunnah. Pengajaran hadis, umat Islam digalakkan menyembelih binatang korban pada hari raya 10 Zulhijjah. Tu mana hari raya, tulis itu, hari raya haji. Dan juga 3 hari selepasnya, iaitulah dia panggil hari Tashriq, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang kedua, umat Islam dilarang mengambil bulu dan kuku binatang yang hendak dikorbannya sehinggalah binatang itu disembelih. Jadi umat Islam larang mengambil bulu dan kuku, bukan binatang, kuku dia sendiri. Tulis, mana tak boleh kita kerak kuku kita ni, buang kalimah binatang itu. Bulu dan kukunya kita lah hak nak korban ni, sehingga disembelih. Yang ketiga, korban adalah dengan binatang yang sempurna sifatnya serta sihat tubuh badannya. Oleh itu tidak boleh melakukan sesuatu ke atas binatang korban sebelum ia dikorbankan. Tamatlah perbincangan kita dalam kitab kita ni. Tengok dia punya kesimpulan daripada bab ini. Ada itu. Yang pertama, larangan memotong rambut, bulu-bulu badan, seperti misal rambut, bulu ketiak, apa bululah, serta kuku bagi orang yang ingin melakukan korban. Itu yang pertama. Orang yang berniat nak korban, maka tak boleh lagi dia ambil kuku dan bulu-bulu yang ada tadi. Yang kedua, orang yang dilarang hanyalah orang yang berniat saja. Contohnya, seorang suami atau bapa berniat, ya Allah, ini korban untuk saya dan ahli rumah saya, keluarga saya. Boleh lagu tu. Kita boleh korban seekor kambing untuk keluarga, satu keluarga, boleh. Kita kata, ya Allah, ini korban untuk saya dan ahli keluarga, sah. Tetapi yang tak boleh potong kuku siapa? Yang niat saja, juru niat saja, bapak dia, suami, anak-anak dia tak jadi masalah. Yang ketiga, larangan ini tidak sampai kepada haram, ianya dihukum makruh. Larangan ini tidak sampai kepada haram, tetapi dia dikira makruh.
mengikut mazhab Syafi'i kata makruh. Tapi ada mazhab lain kata haram. Ada mazhab lain tak berlaku. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Maka kita ambil yang sederhana, iaitulah larangan ini makruh. Larangan ini makruh. Jadi eloklah kita nak ibadat. Kenapa kita nak buat benda yang tak elok? Hikmahnya ialah supaya keampunan daripada Allah merangkumi seluruh bahagian badannya semasa berkorban. Yang ketiga, yang keberapa? 3, 4. Dan jika seorang itu berkorban pada hari tasyrik, maka kekal larangan itu sehinggalah dia berkorban, sama ada pada hari raya yang kedua atau yang ketiga. Selagi tak korban, maka selagi itu dia kena tak boleh potong kuku. Yang seterusnya, yang kelima, jika ada keperluan yang memaksa memotong rambut atau kuku seperti sakit atau sebagainya, biasa jemaah haji tanya, kami nak tahalul ni macam mana ustaz? Nak tahalul tak ada masalah, kita tahalul ya. Dia tak bercanggah dua tu, sebab yang dilarang tadi yang lain. Kita ni ada masalah percanggahan di situ, maka bolehlah kita buat itu. Jadi tamaklah kesimpulan yang kita naknya, supaya kita beringat-ingat tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang mengikut syarak. Yang dilarang mengikut syarak, sebab kita nak ibadat. Bila kita nak ibadat, biarlah kita beribadat dengan cara yang baik. Tamaklah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.